makcik tu kata yang muda suruh dia suruh naik atas. Allah Subhanahu wa taala telah menubuhkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu dan berilah kabar gembira. Hai guys, sekarang dah pukul 12.36 tengah hari. Kita akan pergi rumah Mak Ngah, tapi sekarang ni mereka dekat KL Central untuk pick up Cik Su dan Apa. Tahu Cik Su dengan Apa, diorang datang daripada Kedah, naik train datang KL. So sekarang ni Mia tengah tunggu diorang lah nak pick up diorang, and then kita pergi rumah Mak Ngah. Untuk raya haji kali ni kita orang tak balik kampung sebab nenek ada dekat rumah Mak Ngah. So kita orang pergi, kita orang macam berkumpul kat rumah Mak Ngah lah. So untuk raya haji kali ni sama juga, korang akan tengok vlog ni Mama dengan Abah tak ada. Diorang akan balik lagi 2 minggu bermula daripada Mia record video ni. Mia tak tahu video ni akan post bila. Tak tahu time diorang dah balik baru video ni post. Jadi kita tengok lah. Kita tengok lah Mia punya kerajinan macam ni. Saya kena tunggu cuti SEM baru macam saya betul-betul relief, betul-betul macam free. By the way, highlight untuk vlog ni adalah kita nak surprisekan nenek. Dan semua orang lah, lebih boleh nak cakap semua orang jugalah, sebab tak ada siapa tahu Cik Su dengan Apa balik KL. Dia tak ada balik KL, which is macam mostly kita orang punya family semua dekat sini, kat Selangor, kat KL. Jadi macam Apa seorang je macam dekat Kedah, tiba-tiba macam tercampak jauh sana kan. So Apa macam dalam lebih kurang 2 ke 3 tahun tak balik sini. Jadi untuk raya kali ni, untuk raya haji kali ni diorang balik, Apa dapat cuti panjang. Kita akan surprisekan nenek nanti dekat rumah Mak Ngah. And mungkin orang lain pun akan surprise juga sebab orang lain tak tahu kecuali kita orang berempat, which is Mia, Angah, Alung, Kail. Kita tengok siapa yang keluar air mata dulu, nenek ke Apa. Hello. Waalaikumsalam. Masuk. Kat depan sikit, Mariam. Ya, jauh perjalanan. Hello. Muka bangun tidur semua. Oh. Ya, pakai inai ke? Yes. Apa-apa pakai. Apa pakai? Mana ada. Glitter semalam. Glitter. Cakap ni hao, wojiao. Cakaplah dekat tu. Ni hao. Water Hari ni apa hari ni? 今天我要。今天。Oh, 明天esok. 今天的 hari ni. 今天我去我去我的。我要去Mak Ngah house. 我要去马拉好山。我有一杯芒果汁。多少钱？100。太贵了。Abang, salah rumah lah abang. Sana lah. Sabar jap. Kita dah sampai. Kita dah surprisekan nenek. Baru bangun. Muka baru bangun. Nawish, jom. Kita nak pergi surprisekan nenek. Nawish, sabar. Kau tak nak suruh Mak Ngah dengan nenek pakai tudung. Aku cakap ada kawan lelaki ikut. Lepas tu diorang kata boyfriend lah tu. Surprise! Nak surprisekan nenek. Tengok cek. Cepat masuk. Dia dah macam muka Assalamualaikum. Surprise!
buka. Cakap Mia malu kau nak masuk ada boyfriend. Surprise tak nenek? Surprise tak? Surprise ke tak? Tak surprise. Nenek terkejut tak? Nenek terkejut tak? Ha. Nenek terkejut tak? Memanglah terkejut. Cakap nak balik pun. Tu bawa surprise. Bar for fries. Sebenarnya dia tak pergi canvas pun. Sebenarnya dia tak pergi canvas pun. Saya bersama dia orang. Orang ni lah. Tak boleh langkat. Tak boleh langkat. Apa? Kita semua tahu. Apa pun? Overshoot. Mak Ngah. Surprise. Ya, Mak Ngah. Mak Ngah tak ada. Mana Mak Ngah? Inilah Mak Ngah tak ada. Tak. Dia dah dengar dah. Boyfriendnya. Mak Ngah. Mak Ngah dah pakai cantik-cantik wah. Oi. Mak Ngah. Mak Ngah. Pakai cantik nak jumpa boyfriend saya. Boyfriend you. Oi. Tukar baju terus. Dia Mia ni lah. Aku dah ni orang kawan. Yelah, takkan nak cakap saya nak suruh ni pakai tudung. Kau cakap lah ada kawan. Halo tuang air kan. Astaghfirullahaladzim. Tak tahu lepas dah pulang. Lepas tu dah kerja ke orang sama ke. Jangan korek dulu ya, sabarlah. Kita tipu je pergi canvas. Orang berdosa. Dah hari raya. Pak orang. Mesti bahai. Lepas ni dia orang tahu lah. Dah tak tahu. Dan aku dia tak nak angkat dia hello lepas tu dia end. Oh, mana adik-beradik dia tahu lah. Ni, dia kata dia mak interview orang tu. Dia kata anak pula interview. Ada type first dia datang rumah. Pandang. Tapi yang masih dia ingat dah. Tapi so yang aku okey. Benda tu nanti ya tadi. Buka baca tengok ni. Apa? Okey. Oh, mana lagi? Yelah, kita tunggu official lah baru kita bawa jumpa. Dia kata yang mata lagi. Jom. Kau mau buat anda. Dah yang mata ingat oh. Apa? Dah lama. Kasih mata. Dah mata ingat. Kan. Ya. Yang mak kita buat pak. Lepas tu mana lagi? Tak puas hati. Salam? Abi tak salam pun. Abi tak salam pun. Abi tak nak salam. Abi. Oi. Garang. Abi. Oh la. Ha. Rumah Didak mana rumah Didak? Bagi dayang. Mana rumah Didak? Ada tak? Kat mana? Kat dapur? Kat dapur ke kat atas? Hello. Siapa? Habib. Siapa tu? Siapa tu? Balik siapa lagi? Siapa tu? Habib. Siapa? Oyo. Oh. Duduk dulu. Lepas tu baru kita yang rule dia tau. Nama dia dah Wish. Sayang. Jamnya yang nak buat hati betul. Kenapa ya Allah? So dia dah ready nak tanya. Nenek tak nangis pun. Nenek tak nangis. Aduh. Apa balik?
Okay, and place it on any one of your properties. That player must pay you rent. Okay, this one is Damia's punya card kan? Okay, Awish punya card. Okay, Awish kena pilih player lain punya token. Awish kena letak dekat Kenapa kena tangkap ni? Tolong. 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 Oh. Ya, dah bebas. Sama. Boleh kita beli sama. Eh. 11. Au. Perut. Berani tes kan? Ini mana? Ini Ui. best lah bang. Takut. Lelok. Ha, tolak. Oi. Saya bilang. Oi, kuatnya Habib. Ya. Kak Mia, hello. Uish. Dia buat balon tu macam bola, guys. Oh. Roti canai. Banyak. Nama belon. Oh, tak apa. Letak je bawah. Letak je bawah. Hello. Nak air, nak bubur air. Air ke ayam? Air ke ayam? Air, oh air. Hello besar. Jangan no balik. Jangan balik. Takut. Takut lah masa nanti. Jangan kami tak mau baju. Okay. Bye. Bye anak muda. Bye lip lap. Boleh. Nasi goreng saya masak dimenangi hati Mariam. Tak, kawan ni dia tak pakai ni. Tak pernah pakai. Lepas tu kau bawa Kawan ni ada tumpang. Aku minta lah sikit. Tak ingat pakai. Kalau kita tengah buat apa ni? Main bunga api. Tunggu saya ni tu. Apa doh? Lebih. Sumpah apa? Rapi weh. Abas mo, and then go to spice and this na. Belakang sikit tangan. Jangan pusing-pusing sangat. Pusing macam ni. Ya Allah. Guys, korang teka lawan satu budak Dah habis sana. Dah habis. Selamat Hari Raya. Raya Haji balik raya. Apa yang korang korbankan hari ni? Korbankan simpot dengan Simpot. Shake hand ke nak kena hug? Adik pilih. Adik nak shake hand ke nak hug? Tadi dia cakap tak nak kawan, nak sayang lah. Macam mana nak baik dengan adik? Kamu tak mau kawan adik. Bila
bila Mama cakap Mama nak kawan dengan adik dah. Mama nak shake hand, adik tak nak. Betul. Mama tak kawan. Mama tak sayang adik pun. Betul nak baik dengan adik macam mana? Mama tak tahu. Mama nak salam tak boleh. Mama nak hak, adik tak nak. Lepas tu nak kawan dengan adik macam mana? Mama tak nak kawan adik. Bergaduhan. Oh. Sekarang kita dekat LRT Glen Mary. Kita nak pergi pasar seni. Kita nak bawa orang pulau jalan-jalan. Jalan KL. Dok style tapi dah lama. Apa dalam tak naik? Dalam tak naik. Kita naik LRT. Sedap ke? Kita dekat Malatang. Cisu tering nak makan. Ni nak makan tapi budak-budak ni. Tadi yang lagi sudah Masuk. Habis lah Mariam. Terbaik lah, terbaik. Terbaik lah. Dari Cina. Tinggal 3 sana je tak geng. Awak kemana ni boleh? Masuk. Berapa dik? Per 10 berapa? Hah? Per 10 berapa? Berapa bintang? Oh lama fikir. 4 bintang je. 4 bintang tu sedap ke tak sedap? Sedap sikit? Oi, sedap sikit dia. Sedap sikit. 2 kali tambah ni. Ni lepas makan ke main mengeluh. Oh, sedapnya. Kat tadi punya air ke? Semalam dah penuh sangat. Apa dia? Semalam dah penuh sangat. Kan? Semua kan? Bawa mak ngah tu. Fikirlah sikit-sikit. Nak masuk semua. Suka. Oi, terbaik. Sedap ke tak? Sedap tak? Hawish, sedap tak? Berapa bintang? 1 sampai 10 berapa? 9. Oh. Pandai. Wah. Besar tak? Kita buat macam ni lah. Kau main. Kita buat hug macam ni. Macam tu. Tengok Abi kakak. Yang apa tu? Clear yang tu. Tu, cepat ambil gambar Abi. Mana ada? Awak tak percaya kan? Biar kan? Aduh lah. Dah lah. Nama kucing tu Daddy. Nama kucing tu Daddy. Nama kucing tu Daddy. Tengok buku mana beli? Sinilah. No. Hawaii Kitties Colouring. Wow. Sama-sama lah adik. Ya Allah. Adik nak mana? Berapa ya ni? Eat lah. Nak ambil. Ambil kau. Ambil. Awak tak payah ni. Kita tengok kat luar. Kat luar ada buku baby. Kenapa kutu? Kita dekat children punya session. Oh. Ni budak-budak punya buku. Mesti memilih buku colour. Saya sebagai orang dewasa pun macam terpegun, macam teringin. Ada ballerina, comel gila. RM13 je. Lepas tu lagi apa? Lepas tu ni ada hidupan laut ni. Adik pilih mana? Mana tunjuk?
Ni, this one nak ni. Tak nak pulak. Tak nak pulak. Yang mana pulak? Yang mana? Okay. Ha, tengok. Sabar dapatlah. Ada ni. Min, simpan dekat situ. Oh, okay. Simpan. Saya tengok. Ih, comel. Uish, oi. Kita beli coconut shake. Di depan ni benda nampak. Coconut shake. So, watermelon. Baru sekejap. Pak, gigi. Ya Allah. Coconut shake sesejuk tengah panas. My French Factory. Kedai kawan Cik Su. So kita apa tu? No, not Cisu. My kawan. Guys, saya pergi sini. Jalan di sini. Dah sampai. Ya. Kita ramai datang lah. Kalau nanti korang boleh lah makan. Datang sini. Boleh lah. Datang sini. Mari akan ambil. 1, 2, 3. Dari semua. Sasu apa? Berapa? Ha. Tanya dia ada harga ikut apa? Tanya. Lain-lain ke harga? Tanya. Mari kat sini. Ha, tanya. Harga lain-lain ke? Tanya. Nanti Maisa besar, Maisa tengok Maisa nangis. Habis panggil lah. Polis. Dah. Kita painting. Ada kucing colour biru. Kucing berwarna-warni. Rumah. Ya, berwarna-warni. Dengan Kak Mia. Uci boy, uni boy. Uci boy, Uci girl lah. Uci. Okey, mana Uci? Uci, okey. Lepas tu lagi? Uni boy ni. Tu siapa? Uni boy. Yoni boy. Yoni boy. Uci. Kena surprise. Tak boleh. Kalau sudah kita clean bin dulu. Okey. Ni saya tengok Maca ke tengok abang ni? Sama lah dengan kaum mama. Yes. Sama dengan kaum Sama mama. kan? Adik, colour air ni sama dengan rambut adik Dah kena. Adik, tengok rambut adik tadi. Tengok nama. Hijau. Buku mayonis. Mayonis. Bukan mayonis. Bukan mayonis. Astagfirullah. Your mayonnaise brown colour. Mayonis pula drizzle karamelnya. Mayonis ada macam. Thank you. Thank you so Thank much. you. Alright, Cakap apa? Thank See you you. again. Bye-bye. Okay, bye-bye. Kita beli matcha strawberry di Element. Ni di matcha and strawberry puding, banana puding. 16, 15. Yang penting barista handsome. Ambil dia. Ambil muka. Cik Su aja, Cik Su aja.
Oh, patut lagi Sina suka. Patut Christina suka datang. Oh, Christina. Oh. Sedap. Sedap air rumput. Ni air rumput tau. Aku nak bagi kamera terkejut. Hello. Sedap. Jom. Bye. Ih. Pukul kan? Jangan pukul. Bye. Mana lagi sedap? Mana lagi sedap? Ni ke ni? Ni macam strawberry, ni banana pudding. Mana lagi sedap? Ni sedap? Kenapa ni tak sedap? Rasa pelik. Alah, boleh awak ambil. Tak, awak tahu tak awak minum ni air ni? Sama tau. Je. Ha. Beza dia yang ni ada banana pudding, yang ni ada strawberry. Hantar apa? Ni ke? Ni eh? Ha. Dan ni lah. Betul ternampak ke? Ha? Nampak ke? Nampak. Cantik tak? Dia orange piau. Tio? Campur dengan mancang lagi. Mancau. Sabur campur dengan mancau. Lagi untak. Adik dia rasa adik. Sedap. Dah. Baik lah. Terbaik. Tak ada gula apa? Mood. Sampai menutup mata lah. Memang feel betul ni. Sebagi apa lah tu? Okey lah. Dia Ha? Nak kotak candy. Air rumput. air rumput. Dia muka dia kalau ni boleh nampak ekspresi. Masak title. Air Yogurt. lah. Dia memang tak makan. Cik Su lupa. Semua tak makan. Dia pakai DJI sebab saya punya bateri phone dah sikit. So sebenarnya bawa je DJI tapi sebab macam malas nak pegang banyak benda. Sebab saya nak kena pegang budak, saya nak kena buat ni, nak kena buat tu. Jadi saya terus pakai phone je lah senang. Nampak ni? Nampak tak yang datang? 78. Nampak tak yang selalu datang berkepit ni? Sampai sana berkepit. Jadi sebab tu lah kita tak pakai DJI. Ya. Okey, betul lagi. Adik depan sikit. Tak nampak muka. Over lah, over. Okey dah. Kita dah tak ada make up dah, kita dah solat semua. Kita nak jalan pergi mana pula ni? Nak pergi ke SCC. Bestnya pergi ke SCC. Lambat sangat dah. Sebab dah nak sampai, nampak? Adik lambat sangat. Very cantik. Dah pukul 7.29. Kita dekat masjid. Okay. Kita nak ambil wuduk. Nak ambil wuduk, nak solat. Nak ikut juga. Semua nak ikut. Jalan. Aduh. Ramai gilers. Mari pergi terjun. Guys, by the way kita tengah tengok RTM sambil-sambil tu sebab Mama dengan Abah akan masuk live kat sini. Live dia macam ada semalam ada orang record dia time dia orang lepas apa
apa lepas buat apa saya tak ingat. Ada orang interview. So diorang kata masuk dekat RPM ni, jadi kita nak tengok. Sebelum ke berita seterusnya, kita berlintas langsung ke Makkah bersama-sama Amirul Hafiz Rosli untuk berkongsi reaksi jemaah haji Malaysia pasca ibadah melontar jamrah. Baik, sekarang ini saya berada di kompleks melontar dan sesudah melontar ketiga-tiga jamrah. Dan hari ini kita bersama dengan daripada Malaysia, rombongan daripada Malaysia ini. Saya jumpa dekat kompleks melontar ini. Mungkin kita nak tahu perasaan mereka setelah beberapa hari, setelah beberapa bulan berada di Tanah Suci ini. Dan kita bersama dengan rombongan daripada Malaysia sebenarnya ni. Siapa yang nak bercakap sebenarnya? Siapa nak bercakap? Wakil daripada ramai-ramai ni. Wakil daripada Malaysia. Okey, nama apa bang? Dari Melaka. Dari Melaka. Dari Melaka, Perak, Labu. Semua. Okey. Okey, wakil seorang. Macam mana perasaan setelah 35 km berjalan daripada penginapan ke jamrah ini? Perasaan mungkin ada sikit? Alhamdulillah, pada hari ini apa yang kami alami daripada pada hari semalam, hari ini perjalanan kami lebih memudahkan. Yang mana pada semalam keadaannya agak sesak. Dan pada hari ini, apabila kita menguruskan kita punya masa, kita uruskan kita punya persiapan dengan awal dan juga maklumat daripada pihak tabung haji, segala-galanya berjalan dengan lancar. Dan syukur. Semuanya boleh melaksanakan dengan sempurna. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih. Baik. Saya kira itu saja perkongsian dapat saya kongsikan untuk anda di kompleks melontar ini. Saya akan meninjau lagi beberapa kawasan untuk anda untuk mengetahui sedikit berkenaan dengan perkara ataupun apa yang berlaku di Tanah Suci ini. Terus bersama kami, alhamdulillah kembali ke rakam tugas. Assalamualaikum. Kita dekat FIFA. Terus bahagia. 1, 2, 3. Wah. Macam ada cocok-cocok. Ada kuih. Sos. Ikan bawang. Air bandung. Dekat tepi. Ni ada kuih lagi. Kuih apa kalau biru? Kek ke? Sushi. Kuih lapis tu. Nasi lemak. Sebab ini. Wah. Ni apa? Sushi. Tu seri muka. Kuih lapis. Kuih lapis. Apa ni kampung? Kampung. Cantik oh. Dia dekat KLCC. Sini pun ada A, B, C, D. Ni apa? Ayam goreng. Ni apa dia tak nampak? Oh, jap air teh Sekarang ni dekat KL Central and kita orang pun dah balik. Kita dah nak balik dah. Kita dah beli tiket KTM. Lagu ni boleh senyap sikit tak? Tadi sekarang dah pukul 10.30. Kita punya KTM pukul 10.58. Jadi kita tengah tunggu. Dan kita singgah My News untuk membeli belah. Oi, time aku dah nak habis bercakap barulah lagu dia stop. Mama ada ni lah, tak ada banyak lagi. Zina bersama Abang Kail. Ush. Dah dapat kain. Rambut kat 5. Mami. Saya sama. Tak tahu kenapa video ni tiba-tiba tak ada suara, padahal time record elok je. So nak buat macam mana kan? Okay, ni kita orang pergi brunch dekat Cafe Salim dekat Meru Klang. Kalau korang tahu cafe ni, korang pergilah try makanan dia, sangat-sangat sedap. And ni korang wajib order. Dia punya kuih tiaw goreng sumpah sedap. And ni menu yang wajib lah yang order. And ni dia punya pancake. Lepas tu ada potato. Ni pizza. Tak tahu apa nama dia. Tak ingat dah. And ni apa order nasi goreng kampung. Dia punya menu dia semua sedap. Yang ni kat order memang tak ingat apa benda nama dia. Makanan dia dah lah sedap. Tempat pun bersih. And service pun laju. And dia punya staff semua baik-baik tau. So nampak korang tengok lah. Saya tengah menikmati saya punya kuih tiaw goreng. Sedap gila. Kedai dia. Cantik kan? Adik sini. Tadi siapa bawa adik pergi cuci tangan?
Abang. Abang mana? Tu. Tu. Tu abang tu. Ya ke cakap terima kasih kat abang tu? Ya ke? Percaya ke? Percaya ke? Kenapa basah sampai ni? Satu muka basah muka ke? Tercomok pancake kat Tercomok? muka. Tercomok? Oh, tercomok muka. Hello. Maisa? Maisa, buat muka comel? Buat muka marah? Sedih? Tu happy je. Tak sedih pun. Gembira? Maisa buat muka tidur. Oh dah tidur. Oh dah tidur dah. Muka mama tak nak kawan. Uish. Muka gaduh, muka gaduh. Muka gaduh dengan kakak abang. Oh macam tu. Muka kawan selalu buat kalau kawan tak nak kawan. Macam mana muka tak nampak? Oh macam tu, okey. Muka ngantuk saya ngantuk. Oh dengkur. Oi. Dekat Decathlon. Apa nak mencari dia punya senjata. Bos. 多少钱？100 Best way camping ni. Tapi tu nak mengemas dah malas lah. Set up sini semua cantik. Ada ni macam ice box kan. Wow. Ada periuk-periuk. Masak. Oh tu tidur kat sana. Tidur. Lem. Maisa, ni siapa? Ada abang Kak El. Apa? Abang Kak El. Oh, betul lah sebut. Abang Kail. Kalau tak Abang Kabil. Abang Kabil, abang apa lagi? Raikal. Ada kena cari mama. Mana mama ketiga. Wow. Wow. Apa je lah. Tu. Berapa ratus ni? Berapa ringgit ni? RM5. Oi, RM5. Murah betul. Murah pun. Pandai sangatlah tu. Pandai sangatlah tu. Wow, kuatlah adik. Adik kalau ni. Oh, yang ni kat Mia pun berat. Ush. Ui. Beratlah. Tak payahlah, tak. Apa? No, berat. Nak kalau ni kecil. Ui, kuat adik. Hello. Pergi tunjuk kat mama, cantik tak? Nanti tak adik. Mama. Ya Allah, kau ni kenapa? Nak bangga tu. Apa yang besar? Ya jaga terkeram aku. Gagak. Tekan ni. Hello. Balik sini. Sengit macam tu. Macam tu. Hello. Jangan tertekan tu tau. Hello. Warna cool. Ni size. Ni size 2 pelah. 5-6. Adik makan pergi sekolah ke? Yang muka tu. Muka tu yang dekat. Bukalah. Mengenang kenangan lama. Zaman anak dara ya. Dekat UiTM Shah Alam. Tempat Cik Su belajar dulu. Bawa anak pula. Bawa anak pula. Pula masuk sini. Boleh? Boleh lah. Belajar kat sini lah, universiti kat sini. Takut. Takut. Nanti kakak dah besar cakap Mia. Kakak dah bawa kereta. Tu Kolej Seroja, tempat Cik Su duduk tidur. Wah, sekarang datang sini bawa anak guys. Mama.
Guys, Tata nanti lagi 10 tahun saya datang tempat belajar saya bawa anak pula. Sekarang kita datang dengan berlegang kangkung. Tiba-tiba datang, dua-dua tangan dah berpegang tangan dah. Dekat tu ada, belakang tu sikit. Mana? Apa tanda panjang. Tu bus stop Cik Su. Tunggu bas hari-hari. Okey. Nanti adik belajar sini pula tau? No. Dia masuk UiTM Dia ambil lah course apa dia nak. Nanti adik belajar. Sini ada art juga ke? Sini ada course ada muzik, main gamelan. Dia bukan hotel je. Cik. Mengenang kenangan lama. Oh, diorang dah siap lah Cik Su. Ya, dia boyfriend kan. By the way, Kak A lapat dengan Darwish pergi solat kat situ. Kita dekat sini. Kita tak balik lagi. Sampai Zeus. Macam mana ni nak bawa anak aku pergi tempat belajar ni? Sebab masuk mall. Memang tak ada live university macam ni. Kan, kalau UiTM je ada. UiTM je ada. Hari ni saya naik kuda. Buat sikit je. Dah. Dan ni Abi ada. Lamanya Abi ni pakai helmet. Salah. Tak pernah ada kuda lagi. Nanti tunggu Abi beli kau apa Abi kuda ni dia. Dah baik pakai. Nak kahwin Yo. ada. Kakak bawa sendiri. Best tak? Best adik? Best? Senyap je, takut ke? Tak takut? Abi bawa kuda sendiri. Video. Wah, ada senyum, bukan ada senyum. Mak pun nak enjoy ya naik kuda. Pak Askar, 2 orang. 3 orang. Nak minta air dah ni. Nak air. Banyak fotografer mama ni. Saya ada duit ke tak? Apa dia? Saya ada duit. Apa? Nak beli apa? Beli air. Nak beli air. Ada duit ke tak tanya. Phone aku pula tak nak on. Siapa? Panas. Dekat dengan Kak Biha dia. Kalau sedihnya. Ni mesti buah besok ni. Tengok muka. Allah sedihnya. Peluk kami ah. Peluk kami ah. Oh. Nanti kita jumpa lagi, okay? Nanti kita jumpa lagi tau. Bye. Jajan. Kami balik rumah. Bye. Share.